Dalam hembusan Perang Dingin, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua Malaysia, berani ubah arah angin. Dari kiblat barat yang ketat, beliau kiblatkan diplomasi ke timur komunis, Rusia dan China. Ini kisah keberanian yang bentuk negara kita hari ini. September 1972, lawatan pertama ke Soviet Union, perjanjian ekonomi dan janji kurangkan sokongan komunis di rantau. Lalu, Mei 1974, sejarah tercipta. Lawatan ke China, jumpa Zhou Enlai dan Mao. Hubungan diplomatik ditubuh, PKM ditinggalkan. Kebaikan, kestabilan serantau, tiada lagi hantu merah di sempadan. Manfaat, pertukaran teknologi, budaya dan perdagangan melonjak dari jutaan ke bilion ringgit. Kesan ekonomi, hala tuju berubah dari bergantung barat ke Asia sentrik. China jadi rakan dagang terbesar, pacu industri, kurangkan kemiskinan. DEB Razak berjaya, GDP melonjak 6 ke 7% setahun. Diversifikasi, resilient, itulah warisan. Tun Razak bukan musuh ideologi, tapi sahabat kemajuan. Malaysia bebas, sejahtera berkat visi Timur Merah itu.